Ayo hancurkan. 3, 2, 1, go! Hey bros, how's Rizal YouTube channel? Hari ni I got a visitor, anak-anak makan tu main melawat. So di kesempatan itu aku ambil bawa dia punya Beyblade set untuk aku showcase pada apa semua. So yang dah subscribe kepada channel aku, thank you very much. Yang belum subscribe tu harap dapat subscribe lepas ni. Okay, cheers. Ayo hancurkan. 3, 2, 1. Okey bang, benda yang bulat tu dipanggil apa? Beyblade. Jadi namanya dia naik main aluminium. Dia akan menghancurkan awak. Okey, benda yang panjang tu apa nama dia? Ni pelancar, ni penari. Apa tengok pelari? Oh, so benda ni yang akan apa ni? Launchkan Beyblade tu. Okey. So yang benda yang kuning tu nama apa tu? Oh, nama dia Agent Hercules. Agent Hercules. Dia, benda ni macam setiap Beyblade tu ada nama-nama dia sendiri Okay. So satu Beyblade ni harga dia berapa? Mahal tak? Kalau Takaratomi tu 60 lebih. Kalau S3 50. Kalau TD 20 lebih. Okay. Yang benda yang abang punya ni? Yang yang abang punya Beyblade set ni, Beyblade set. TD. So ni untuk lebih lah. 20 macam tu. Oh, okey lah. 25 macam tu. Okey lah. So setakat ni abang dah menang berapa banyak dah? Berapa banyak tournament dah? B ni dah menang 10. B yang ni pula, Tunjuk lah, tunjuk kat kamera. yang ni pula dah menang 20. Oh. So macam mana nak menang dia tu? Kena dapatkan 2 mata. Yang first kalau semi final, sebenarnya tak ada. Kalau quarter final tak ada. Semi final 3, final 4. Oh. Kalau dah menang dapat hadiah apa? Kalau kalian dapat 300 betul dengan 3 bil ataupun gelanggang yang ori ni. 300 ringgit. Ha? Ya, ataupun mendapat gelaran Beyblade terkuat di dunia. Oh. Kena masuk antarabangsa. Tapi sekarang ni dekat sekolah siapa yang paling power? Boleh bagi kita orang. Berbawa nama dia Zul Zadin. Dia SMKPA 3. Hebat lah. Tak ada. So Dia pernah masuk lah. Lepas tu nanti dari match kalau dia menang ni hadiah dia Giberis. Giberis tu apa?
pergi Paris macam ada. Oh, pergi Paris. Untuk perlawanan. Oh, okey. Apakah nama Beyblade awak? Nama biasa dia adalah Archer Hercules. Archer Hercules. Oh, tu nama game ah, nama player ah. Tak, nama Beyblade. Nama Beyblade. Okey, Angka nak tanya, yang benda yang kuning tadi tu, benda apa tu? Yang ni pada Stadium B. Apa? Staging bay? Stadium bay. So untuk fight lah, untuk dia letak benda tu lah. Tapi ni yang RM20 punya yang ada yang sampai RM2,000, RM3,000. Oh. Tapi tu mahal. Oh, okey. Kenapa awak malu ni? Saya merasakan diri saya. Oh, merasakan nanti. Okey.